Oh, hai. Tepuk dada tanya selera. Selera kata dia nak rasa. Hai. Hai mula-mulanya amba jumpa di atas kedai. Tak jadi nak tanya dah tuan dia nya duduk mengilah tangi duk ramahnya. Latan dia nampak bergaduh nak pergi bakar. Ambo nak pergi ke lain dah tetemu belan-belan lalu. Tuan dia pun nampak coleng senyum tugak sipu-sipu. Dia tuduh dengar kain. Dia kelubung nampak ambo gak dia malu. Hanya likung di kawan orang gak hok tak ada tu nyam ngepek. Dia lo ayah panggil kita duk teliu kaitik golek. Siunglah, siunglah sedaknya itik golek. Siunglah, siunglah sedaknya itik golek. Siunglah, siunglah sedaknya itik golek. Itiklah golek dia kapuh dengan ayah panggil. Kalulah adik molek tentu sekali gak abang saya punggung tonggek beli kak panjang. Haduk kecek tu banyak bukan. Kalau anak ramah tak boleh beli hak barang sedap. Itik golek ni sedap benar kerana kuah dia pekak yoya-yoya. Terjilat-jilat kalau dah dengar tak boleh duduk lah nak beraya. Duit lah tak cukup moga ni tak boleh nak kecek. Kodok jilat apa tak makuk kalau teliu kaitik golek. Siunglah, siunglah sedaknya itik golek. Siunglah, siunglah sedaknya itik golek. Siunglah, siunglah sedaknya itik golek.